Walaupun sebenarnya mereka dikejutkan dengan jaringan awal hasil daripada kesilapan penjaga gol Muhammad Muhammad. Mungkin juga dengan terhasilnya gol pertama Perlis itu membangkitkan semula semangat pemain-pemain Kedah dengan terhasilnya 4 gol selepas itu. Saya percaya juga itu adalah hasil daripada mungkin sikit kegugupan anak Muhammad Ramli, iaitu bekas pemain pertahanan kental pasukan Kedah yang menyebabkan beliau melakukan kesilapan dan kemudiannya juga menyaksikan bagaimana gol penyamaan terhasil juga daripada kesilapan yang berlaku. Muhammad Zairi Hafizi yang seolah-olah terkeliru dengan percubaan luar kotak penalti dari Badu Bakia ini. Mungkin kemunculan pertama Zainal sendiri yang membuatkan pada pandangan saya sendiri yang mengakibatkan keputusan yang di luar jangkaan oleh penjaga gol. Okey, sepakan penalti untuk gol yang kedua selepas Badul Bakhtia dikasari oleh Gonzalo Garavano dan kemudiannya dihasilkan dengan begitu mudah oleh Billy Osman Mahmud ini. Ini juga sekaligus telah memberikan keyakinan, semangat yang baru kepada pasukan Kedah untuk terus menguasai permainan dan hasilnya Syazwan Zainon dapat mencuri bola dan juga menghasilkan gol yang ketiga. Cukup tinggi gerakan yang menarik gerakan solo sebenarnya Zainon sendiri, Syazwan Zainon, dan disudahkan dengan angle yang cukup sempit, berjaya juga menghasilkan gol ketiga pasukan Kedah. Memang di separuh masa yang pertama Syazwan Zainon memberikan peranan yang cukup penting dan kemudiannya gol yang terakhir ini terhasil pada minit ke-81 menerusi gerakan yang simple dari Mehmet untuk gol yang keempat. Seperti saya katakan tadi Zainal, 3 sentuhan ketiga membuatkan gol